Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni kita nak buat tebuk edisi Ramadan. Jom. Jom ke sana. Bang, saya nak tanya sikit. Apa dua amalan sunat di bulan Ramadan? Dua amalan sunat di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mempercepatkan berbuka. Yang kedua memperbanyakkan zikir. Satu memperbanyakkan bersedekah. Okey, kita nak terjah yang lain pula. Jom kita tengok siapa yang ada. Abang, saya nak tanya, apakah satu kelebihan di bulan Ramadan? Kelebihan bulan Ramadan ni, dia satu bulan yang mulia dan penuh keberkatan, serta pintu syurga sentiasa terbuka dan pintu neraka sentiasa ditutup. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita nak terjah yang dekat belakang tu pula, boleh? Okey, jom. Bang, apakah tiga jenis kuih buka puasa? Onde-onde, kari pap dengan kuih lapis. Okey, terima kasih. Okey, next. Jom. Bang. Ya. Saya nak tanya, apakah tiga perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama, tidak waras. Yang kedua, keluar Islam. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Okey, terima kasih. Jom. Okey, sekarang kita nak tebuk budak robotik pula. Ada dua orang lagi kita nak cari. Jom kita tebuk abang kat belakang ni dulu. Abang, Ya. saya nak tanya, amalan yang dapat pahala besar di bulan Ramadan. Solat tarawih. Solat tarawih. Okey, terima kasih. Sekarang kita nak tebuk abang yang kat belakang ni pula. Abang, Ya. sebutkan 3 minuman yang popular waktu berbuka. Satu ayam soya. No, boleh ya? Nombor 2 ayam jagung. Sedap. Sedap kan? Nombor 3, ni teka lah yang nombor 3. Teh ais. No. Blue lemon. Blue lemon. Okey. Cak. Sekarang kita nak tebuk yang terakhir pula. Abang. Apakah sunnah ketika berbuka puasa? Wajib berbuka puasa dengan segera. Lagi satu, berbuka dengan buah kurma. Okey, terima kasih. Oh, tadi tu bukan last lagi. Ni janji last. Mari sini. Tu. Bang. Besi sekejap. Okay. Dek, Kita nak tanya, abang tahu tak doa buka puasa macam mana? pastilah tahu sebab kita kan puasa. Cuba abang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.